صلوا على النور أحمد نور المنام. Budak kecil kalau terus diberi minum susu, beri sok mau, umur 3 tahun minum susu lagi. Ada orang budak umur 4 tahun minum susu lagi, nyusu badan lagi. Sebab apa? Mak dia tak pernah tahan dia, tak pernah halang. Maka akan terus dia nak minum susu sampai umur 12 tahun minum susu lagi. Teruk benar. Maka begitulah, kalau nafsu ini tidak dihalang, tidak ditekan, tidak dikunci dan dipenjarakan, maka dia akan terus memerontok. Maka cara kita untuk menghalang nafsu daripada terus berbuat maksiat dengan apa? Dengan menghalangnya. Sebab itulah Allah jadikan ibadah puasa, automatik kita terhalang. Sebab apa? Dah dengar ni ada pahala untuk bagi mereka yang berpuasa, ada dosa untuk mereka yang tak berpuasa. Maka benda itu meningkatkan iman kita untuk kita berusaha dan juga cuba menahan nafsu kita. Maka nafsu ini akan tewas dengan apa? Dengan ditahan. Dan dia akan kuat dengan diberi. Makin diberi apa yang dia nak, makin dia kuat. Makin ditahan, makin dia lemah. Sebab tu di bulan puasa kita akan lemah untuk berbuat maksiat. Sebab apa? Kita ditahan daripada makan, ditahan daripada minum, ditahan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka automatik nafsu akan terdidik. Itu kalau mereka yang menjalankan puasa dengan syarat-syaratnya lah. Dia jaga mata dia, jaga telinga dia, jaga mulut dia, jaga perut dia, jaga kemaluannya, maka itu semua akan mendidik nafsunya hinggalah nafsunya naik daripada nafsu al-ammarah bisu' naik kepada nafsu mulhamah. Mula-mula sekali nafsu manusia ni nafsu al-ammarah bisu', nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Memang mula-mula dia suka buat jahat. Kata nafsu, buat kecil dah, jangan buat besar. Di antara dua kebaikan, dua-dua baik. Tapi nafsu suka kata, ambil hak mudah lah, jangan ambil hak susah. Benda boleh buat senang, buat senang. Dia akan ajak kita begitu. Maka bulan puasa ni kita kena lawan belaka benda tu. Ada nafsu suruh banyak tidur. Tidur tak apa, kan tidur dalam puasa kan ibadah. Dia main buah tu. Kan tidur je orang puasa ibadah. Dia main buah supaya kita lebih duduk senang, duduk rehat begitu. Dia kena lawan, jangan ikut dia. Kalau kita ikut dia juga, kita sama macam bulan lain. Sebab di bulan puasa mungkin nafsu kita tak suruh buat maksiat, tapi dia suruh kita tinggalkan kebaikan. Ataupun suruh kita pilih kebaikan yang kecil. Jangan buat besar, buat kecil-kecil je. Kalau sedekah tu RM1 lah, RM1 besar pahala RM1. Masya Allah. Dia kabur dalam hati kita. Padahal kita ada RM10 ni, boleh sedekah. RM1 pun cukup dah. Dia mari tu. Itu nafsu. Nafsu ni jahat. Kita sendiri lah jahat. Nafsu tu siapa? Kita sendiri. Nafsu tu diri kita sendiri. Diri kita ni memang mula-mula dia akan bertindak mengajak kita untuk berbuat kejahatan, ataupun meninggalkan kebaikan, ataupun tinggalkan kebaikan yang besar, buat kebaikan yang kecil. Dalam ibadah pun kadang-kadang bernafsu. Kadang-kadang kita lepas semayang, antara sunnah lepas semayang subuh dengan semayang maghrib adalah tidak mengubah posisi kedudukan. Duduk tahiyat akhir gitu. Nafsu kata, kecil je pahala tu, ubah duduk sila lah. Nafsu kita ajak suruh duduk, buat lah. Tengok dah orang lain salah buat, tapi kita punya nafsu tewas. Kita tengok, kita pun berani juga. Terlepas kebaikan. Kebaikan, baca juga zikir tu, tapi ada sikit downgrade. Downgrade kepada tempat yang kurang pahala. Kalau nak berbuka puasa, kalau biasa makan 3 lauk, bulan puasa makan 1 lauk je. Tinggalkan 2 lauk tu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tujuan kita nak menahan nafsu kita. Kita tak mampu, kita mampu je beli lauk banyak-banyak. Tapi untuk menahan nafsu. Dia punya ganjaran bukan biasa-biasa. Kalau kita main game dalam telefon tu tak ada apa, boleh benda sangat. Habis-habis boleh kaya atas dunia pun. Tapi kalau main game yang ini, main dengan nafsu ni. Kita lawan dia suruh kita awak. Kita dulu dia lawan. Macam itu soalan Ustaz Zahar itu tak. Saya nak tipu syaitan. Saya kabur tak pergi semayang, saya pergi semayang. Padam juga kena tipu. Padam kena tipu syaitan tu. Itu bermain dengan nafsu kita untuk kita tidak ditewaskan oleh dia. Biar kita yang mengawal dia, bukan dia mengawal kita. Daripada nafsu al-ammarah bisu naik ke nafsu al-mulhamah. Nafsu al-ammarah bisu naik kepada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni apa? Dia akan menyalahkan dirinya kalau terlepas kebaikan. Kalau dia terlepas sembahyang fardu dengan imam, terlepas takbiratul ihram, dia tak senang duduk. Ini nafsu dah naik dah ni. Nafsu mereka yang nafsu dipanggil
nafsu lawamah yang menyalahkan dirinya sendiri. Dia dah mula naik dah. Tadi dia suka buat jahat. Dia dah tahan dengan puasa dengan apa semua ni, maka satu tahap dia rasa Allah, aku terlepas ni sembahyang subuh berjemaah. Allah terlepas ni hadir kelas. Allah terlepas ni selawat, terlepas. Dia rasa bersalah dengan kebaikan yang dia terlepas dan dia rasa bersalah dengan kejahatan yang dia buat. Ini dah boleh dah ni. Tapi kalau dia down balik, dia ikut nafsu balik, tunggu balik. Oh dah rasa dah. Nafsu lawan mana naik dah ni. Dia pun ikut balik nafsu. Tunggu balik nafsu al-marah bisu. Nafsu ni boleh turun naik. Dia macam iman. Tapi kalau ditahan-tahan lagi, lawan lagi, sampailah nafsu dia akan naik kepada nafsu al-mulhamah. Nafsu mulhamah ni apa? Diberi ilham oleh Allah. Mulham. Diberi ilham oleh Allah, ada je kebaikan dia nak buat. Dia mari idea sama, nak buat benda kebaikan. Aku nak buat. Dia mari idea yang baru, yang bernas untuk dia boleh gandakan kebaikan. Dia tak lambat, dia cepat. Tapi berat lagi buat kebaikan, tapi masih lagi dia ada niat-niat yang baik dalam hati dia. Maka itu nafsu mulhamah. Sampailah dia lawan nafsu dia lagi, teruskan beribadah, puasa lagi, akan naik kepada nafsu al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah panggil dia. Kalau dah sampai pada nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Jiwa yang tenang. Tenang dengan apa? Tenang dengan ketaatan dan tak mungkin dia akan terfikir untuk buat maksiat. Susah untuk tengok dengan maksiat. Inilah nafsu para wali Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka susah untuk jatuh dalam lubang maksiat. Bukan mereka tak nak buat, tapi mereka nak buat, tapi nafsu mereka dah mengatasi benda tu. Mereka dah mampu kawal nafsu mereka. Seperti mana orang naik kuda. Kalau kita belum naik kuda, kita kawal kuda ke kuda kawal kita? Kalau kita tak kaji naik kuda, tak pernah jatuh, tak pernah berlatih, tak pernah berpanas, tak pernah berpenat, kuda ke kawal kita? Jatuh berkali. Tapi nak naik lagi. Tahan, biar jatuh pun tahan juga, naik lagi. Sampailah kita akhirnya berjaya mengawal kuda tersebut. Dah biasa dah main sama. Nafsu ni kata tak biasa bermain dengan dia, tewak sama. Kalau sama. Nafsu kata buat ngelah sekali tak apa. Sebelum puasa buat nanti masa dia buat sekali. Ngelah. Dia ada apa kita buat. Tak biasa. Tak apa, kalah dengan nafsu. Tapi kalau dah biasa dah, tahu dah. Ni kalau aku ikut ni, nanti dia suruh buat pula dalam puasa. Nanti raya suruh buat pula. Gitulah terus. Kita akan sentiasa terpedaya dengan nafsu kalau kita ikut dia. Nafsu ni Masya Allah kata Nabi SAW lebih bahaya daripada 70 ekor iblis. Iblis tak sehebat nafsu. Dia punya kecek tu Masya Allah tabarakallah. Iblis ni kalau kita mari nampak atu semua baca zikir hilang nampak putih anak ke nampak benda ke baca zikir pupu tu hilang dia. Dia boleh hilang dengan zikir, dengan Quran, dengan ruqyah. Tapi nafsu ni baca dah ayat benda depan muka dia pun, kalau memang dah nafsu dia nak buat benda jahat tu, tetap dia akan buat. Melainkan obat dia apa? Kena tahan.